Oh, ada tarik ke. Kakak tengah pala ni lagu mana ni sobat? Cuba bagi info-info sikit. Thousand years later. Assalamualaikum, selamat pagi daripada Fixer Casting. Hari ni kita berada di kawasan Tanda Hawan. Tanda Hawan depan tu kita selepas Tanda Hawan, Bisikan Bayu, pantai Bisikan Bayu. Suasana hari ni air comel, air tenang-tenang. Hari ni kita menggunakan 3 batai joreh saja. 2 batai kita main udah hidup. 1 batai ni kita main Apollo. Setup pertama kita pakai batu saiz 125 gram. Pelambut kita pakai pelambut sedepar. Ni Apollo. Yang ketiga ni kita pakai batu saiz 5. Rambut ada sedepar lebih. Mata jerama Cino ni. Okey. Hari ni kita pakai upel udah koyok.
Beli dalam tak banyak pun, dalam setengah kilo tak apa ni. Potong siap-siap. Lepas tu udah hidup kita beli dalam RM7 saja. Saya kakak. Okey. Apa-apa kita set up dulu apa yang patut. Let's go. Okey. Ni rambut dalam setera depan lebih sikit lah. Mata saya dalam 15. Okey. Jom kita sakut umpan. Umpan pertama kita sakut udah hidup dulu. Abang main tepi abang. Okey, kita sakut sila udang ni. Tembus ke sini, lepas tu tubik sebelah sana. Tepi. Duduk atas. Okey, duduk atas nah. Okey. Bismillah. Okey, jom Wow. Ni kita pakai mesin Okuma. Saiz 5,500 jenama Okuma. Tali benar kita pakai saiz 40 LB. Okey, settle palingan pertama. Palingan kedua pula. Okey. Setup kedua. Cara sakut upel tu kita jangan kena orak dia. Sila je. Lepas tu pusing. Simple je. Gitu ya. Okey. Bismillah. Dekat kita test. Bak kemarin member bagi tahu glamour jadi. Bak seminggu dah glamour aku jadi. Kita tegaklah. Ada mani-mani ada. Insya-Allah. Ni yang ketiga kita sakut udah koyok pula. Orang tak ramai ni. Bolehlah kita tegak. Ada manis-manis dia. Insya-Allah. Kita teknik macam biasa. Apollo tidak tinggal. Tak boleh target ikan kasar, kita target ikan biasa-biasa pun tak apa dah. Jadi janji buat berapa kata buat lauk. Minggu lepas memang kurang sikit. Kurang jadilah kata. Sebab tak tahulah sebab campur dengan hujan ke apa. Tengok hari ni lah lagu mana. Kalau ada tak. Ngai gitulah. Okey, settle.
Bismillah. Kak. Hai, ada rasa tak ikan ni. Ada tarik ni. Bau panjang pun makan ngutih ke? Kita tarik tu. Apa kita tunggu dulu? 2,000 years later. Oh, ada tarik ikan. Oh. Apakah itu? Ada manis-manis kah? Oi. Ada manis-manis ke? Allah. Allah, rezeki sungguh. Alhamdulillah. Rezeki hebat. Hari ni pukul 9.30 baru makan. Rezeki sungguh. Okay, back. Pergi. Pergi. Pergi sini. Tengok sini, tengok sini. Pergi balik. Tengok sini. Tengok papa ni. Tengok papa ni. Senyum. Okey, dah. Kejap lagi. Oh, dah leh. Mana dekat ni? Alhamdulillah, rezeki strike pertama. Okey, baling kedua pula. Semoga ada manis-manis. Ni pun main capuk dekat, tak capuk jauh sangat lah. Kebetulan tu lalu tu rezeki sungguh lah. Yo. Tak apalah, gerak biarlah. Okey, baling kedua. Bismillah. Capuk dekat sangat tadi. Lebih kurang. Ada rezeki sungguh lah. Jadilah boleh buat kari. Tinggal setengah jam. Habis upah. Tak ada rezeki.
Okey. Balingan kedua. Apollo. Bismillah. Air comel lagi. Ikan halu-halu kali makan ni. Kalau ikan kasar, kak lalu ni. Upaya Apollo ni. Tak apa, kita tunggu. Jauh panjang macam ada tarik ikan. Ya. Tengah-tengah karah. Lama sangat ni setengah jam. Ada upel lagi kedek ni. Ikan-ikan halu-halu tak galak sangat ni. Gimana habis ikan halu? Boleh 4-3 jari tak apa dah. Tak ada upaya, tinggal sekerak eh. Kau upaya lain. Okey, jorang panjang ni balingan kedua pula. Senyap tinggal ekor saja. Gimana pala sana ni? Okey. Bismillah. Semoga ada manis-manis. Strike kedua. Gapo pula. Sekarang masuk pukul 10 suku. Belum ada mani-mani lagi. Baru cycle, baru makan. Ebek tu. Tak apa kita tunggu. Sebab hari ni pun kita tengah metai lah. Tak lama sangat lah. Sebab beli upel pun tak banyak. Sebab hari ni udah koyok tak jadi ni mana ni. Orang pun adalah tak lama sangat lah. Belah-belah kanan. Tak lama. Belah kiri adalah 2-3-4 orang. Apa kita tunggu. Oh, ada mani-mani. Oh, kasar lama. Jauh-jauh, kita nak pergi jauh. Nampak lebih kurang dah. Jadilah. Kasar. Ada boleh lah. Masih menunggu lagi. Ini gelama-gelama kurang jadi. Tak tahulah. Ada boleh kasar-kasar pun. Masuk saya kedua. Tak ada work mega lagi kau nak mari ni. Kakak tinggal pala ni lagu mana ni sobat? Cuba bagi info-info sikit. Kakak tinggal pala saja ni. Kita sakut udah koyok tapi tak koyok kulit. Sebab kita pakai mata saya 12 teranglah. Saat ni kakak tinggal pala saja tu kita takut ikan kasar makan. Bismillah. Dekat lah. Tegak. Upaya halu. Tak sedekat kita takut upaya besar lah. Ada pun boleh buk. Ya. Air comel tak apa nak. Masuk sekarang ni pukul 10.30. Udah tinggal 2 ekor lagi. Kakak habis upel, tak tahulah. Ikan gapo makan. Masih menunggu lagi. Ya. Apa saya dapat toy? Toy. Kita tengok ada upel lagi ke tak ni.
Air alas surut dah ni. 0 point berapa hari ni? 0.5 dah berapa. Alas surut dah tu. Kita tukar upel air. Petai makan gini. Tak apa. Oh, upel tinggal 2 ekor. Ada seekor lagi. Kita tengah karau tu. Kalau habis upel, habis kita tukar. Tak ada kita balik. Okey. Balingnya terakhir dah. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Tak jauh pun depan tu lah, dekat lah. Upel habis. Okey, upel terakhir. Boleh tutup lah. Tak ada dah. Lah, upel lah. Kenapa dah? Tak ada dah, habis upel dah. Bismillah. Okey. Balingan terakhir. Corang panjang. Bismillah. Okey. Kita tunggu dulu. Ada manis-manis ke? Bau oranye tu macam ada tadi ikan ni. Kau ikan halus-halus ni, ngotih ni. Ngutih saja tu.
habis. Assalamualaikum. Dah masuk pukul 11 pagi. Udai pun habis lah. Udai koyok, udai hidup. Udai koyok pun tak banyak sebab kurang jadilah hari ni. Udai koyok. Upai udai hidup tu habis. Tapi alhamdulillah lah. Adalah manis-manis tu. Bolehlah seekor buat kari asam pedas tu. Abang, okey bang? Okey. Okey. Apa pun kita jumpa di minggu depan pula. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Fixer Casting. Okey. Assalamualaikum. Daripada Fixer Casting. Luncur.